Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ni dengan Bismillah. Dalam video kali ni, Dila nak buat resepi kek pandan gula Melaka. Tapi yang ni versi gluten free. Kek dia tetap gebu dan juga lembut. Sebenarnya resepi ni ada yang request dengan Dila tau. Tapi dah lama dah dia request masa raya puasa hari tu. Ni baru Dila dapat share. Kita jom mula buat. Mula sekali dia ada telur. Yang ni pisahkan di antara telur kuning dan juga telur putih, tepung beras, tepung jagung. Untuk bahan dan sukatan boleh tengok kat tepi ya. Dia pakai minyak masak dan juga yang ni air pandan. Lepas tu ada santan, baking powder. Untuk gula dengan putih telur nanti kita buat dekat akhir lah video. Kacaukan telur dulu, lepas tu masukkan air pandan. Air pandan ni kisar daun pandan dengan air. Nak warna pekat boleh tambahkan dengan tahu tak pucuk manis yang orang buat sayur lemak tu kan. Pakai yang tu tambah sikit. Lepas tu masukkan santan dan juga minyak. Nak pakai minyak jagung boleh, dia pakai minyak masak biasa sahaja. Bila dah kacau sebati, masukkan baking powder. Lepas tu boleh tambahkan tepung jagung. Yang ni baking powder kalau tak nak letak pun tak apa. Tapi Dila suka letak baking powder lah. Lepas tu kacaukan dia sampai sebati. Masukkan pula tepung beras. Kalau rajing, tepung baking powder ni semua ayak. Tapi untuk Dila, Dila tak ayak. Cuma masukkan terus macam tu je. Jangan risau. Kek Dila tetap jadilah. Kacaukan dia sampai dia rata dan juga sebati dalam adunan pandan ni lah. Bila adunan ni dah sebati macam ni kan, dah tak ada ketulan-ketulan tepung, tak apa, kita boleh tolakkan dia ke tepi lah. Lepas tu nak buat adunan putih telur. Putih telur ni pastikan bekas tu kering, tak ada apa-apa bahan asing. Lepas tu tambahkan dengan gula dan juga lemon. Yang ni kita nak putar putih telur ni sampai dia kental, tapi gula tu masukkan kepada 2 peringkat. Bila putih telur ni dah berbuih macam ni, boleh tambahkan separuh dulu daripada sukatan gula tadi. Gula ni dia pakai gula tebu organik ataupun apa-apa gula yang ada, tapi pastikan gula tu halus lah, jangan gula yang kasar sangat. Bila dia dah agak larut sikit, Dila akan masukkan lemon lebih kurang dalam 1 sudu besar. Yang ni boleh gantikan dengan cuka ataupun cuka apple. Untuk resepi kali ni Dila tak ada tambah esen vanila. Lepas tu tambahkan lagi separuh gula tadi. Lepas tu mixkan dia sampai telur ni kembang dan juga kental lah. Macam biasa kita buat kek chiffon. Jadi memang kek chiffon pun. Bila boleh tengok bila kita angkat je, maksudnya dah jadi putih telur tu, bila kita angkat putih telur tu kental. Dia tak jatuh lah. Boleh tengok macam dalam video ni Dila tunjukkan bila kita tarik macam tu putih telur tu tak jatuh. Okey, bila adunan putih telur ni dah siap, boleh tengok dia punya tu dah kental. Ambil balik adunan yang kuning telur yang warna hijau tadi, kacaukan dia. Sebabnya sifat tepung beras ni dia mendap tau. Jadi kacaukan dulu sekejap untuk larutkan balik tepung tu. Tambahkan dengan adunan putih telur tadi. Jangan campurkan terus kesemua sekali adunan putih telur ni, sebab kita tak nak kek nanti dia terkejut jadi dia bantat. Jadi campurkan sikit-sikit, lepas tu kacaukan dia, kaut balik perlahan-lahan. Jangan kacau laju-laju tau. Perlahan-lahan je sebab kita nak bubble dalam putih telur tu ada lagi, sebab kita tak nak kek ni jadi bantat Bila rasa dah okey macam tu, dah tercampur macam tu kan, tak apa, baru boleh tuangkan ke semua adunan putih telur tadi dekat dalam bekas ni lah. Yang ni kacau ni jangan laju sangat, jangan kasar-kasar. Kacau dia manja-manja macam tu je, kaut balik, sebab kita tak nak putih telur ni nanti dengan adunan ni dia jadi cair semula. Kalau cair semula nanti dia jadi bantat, tak jadilah. Yang ni buat kek chiffon ni senang je, tapi kena ada betul teknik dia. Kalau tak betul teknik dia, memang kek chiffon ni payah jadilah. Yang ni bila dia dah sebati macam tu kan, dah rata macam ni, tak apa, boleh kita tuangkan dalam tray. Dia pakai loyang saiz 6 inci. Loyang ni tak ada sapu minyak. Kalau loyang, Dila boleh buka tau. Kalau tak ada loyang boleh buka, pakaikan baking paper. Jangan sapu minyak ataupun margarin. Nanti kek ni tak jadi. Dia akan jadi bantat tau. Itu pantang larang dia. Lepas tu boleh tuangkan adunan ni dekat dalam tray. Masa ni boleh panaskan dulu oven. Oven tu mesti kena panaskan. Nanti kan ada yang buat kek tak jadi kan, dia salahkan Dila pula.
Kita tak apa, kita panaskan oven, lepas tu oven dah panas, bakar pada suhu 180 darjah Celsius lebih kurang dalam 40 minit. Yang ni bergantung oven masing-masing. Yang ni rupa dia bila dah siap. Masa dia panas lagi tu, hentakkan dulu loyang ni. Macam Dila ni dah leka, dia tak hentak jadi kek Dila mendap sikit. Tapi tak apa, masih lagi lembut dan juga gebu. Renggangkan dia daripada loyang, dia pakai pisau je. Lepas tu dia punya tray tadi kan boleh buka. Jadi dia buka je macam ni. Kalau loyang korang tak boleh buka, terbalikkan je lah. Sama juga. Boleh tengok dia punya kek ni lembut, lepas tu gebu lah. Sebabnya ini kek chiffon. Untuk Dila kalau buat yang gluten free ni, kek chiffon ni lah yang sedap. Lepas tu dia pakai whipping cream dengan cream cheese. Lebih kurang dalam 100 gram dan juga 100 gram. Putar dulu whipping cream. Jangan campurkan sekali. Bila whipping cream ni dah kembang, baru putarkan cream cheese. Cream cheese ni putar juga dia sampai kembang. Untuk krim ni Dila tak ada tambah gula ataupun susu ataupun apa-apa. Sebabnya nanti Dila nak taburkan dengan gula Melaka. Jadi bagi Dila dah cukup manis lah tu. Tapi kalau nak tambah boleh juga tambahkan sedikit gula yang dah di blender halus. Bila dua-duanya dah kembang, boleh baru kita campurkan dia. Lepas tu kau balikkan je. Sebab kita tak nak dia cair balik lah. Untuk cream cheese dan juga whipping cream ni terpulang pakai apa jenama pun yang ada lah yang suka. Lepas tu potongkan kepada dua bahagian kek tadi. Letakkan dekat bahagian tengah sikit whipping cream dan Dila taburkan sedikit dengan gula Melaka. Dila tak masak air gula Melaka ni sebab Dila tak nak air gula Melaka tu cair. Tapi kalau yang suka air gula Melaka tu cair boleh masakkan dulu gula Melaka tu dengan air. Macam Dila tak suka jadi dia taburkan je gula Melaka. Nak lagi cantik boleh taburkan dengan kelapa kering. Lepas tu boleh jadi kek onde-onde. Lepas tu kat atas dia decoration dia taburkan sikit lagi gula Melaka tadi. Gula Melaka ni Dila sagat dulu tau. Dila pakai gula Melaka yang lembut tu. Jadi gula ni tetap lembut lah bila makan. Dia tak keras macam tu.